cita-cita, tak kira hasilnya, mahu tahu dunia. Dan ku punya cita bak menara, dan ku capai perjuangannya. Manusia ada penggoda, ada digoda, ada diluka. Aku kejar impianku. Cuci jangan tak cuci. Hoi, Abang! Ni apa ni kelang kabut ni? Kamu nak ke mana ni? Maaf Pak Lim. Saya minta maaf Pak Lim. Saya tak dapat bersihkan rumah ni Pak Lim. Minta maaflah Pak Lim. Pak Lim carilah orang lain Pak Lim. Kenapa? Cuba bagi tahu. Rumah ni berhantu Pak Lim. Saya tak nak Pak Lim. Saya minta diri Pak Lim. Den. Kamu ni merepek lah. Alamak. Siapalah nak buat? Aduh, siapalah nak bersihkan rumah ni? Rumah macam ni dia kata berhantu. Hei. Apaan ni? Paling basah. Boleh pondang betul lah. Cantik sekali. Setakat lipas kecil tu awak takut ke? Bukan geli. Ya Allah. Kalau setakat aku lipas tu aku tak geli. Aku boleh lunyai macam tu makan. Sekejap. Jom masak. Kalau macam ni aku tak nak. Aku jangan mengada boleh tak? Aku tak boleh. Gila masak. Biasa ni. Aduh, ni takut lipas sampai tak nak masak. Aku bukan takut seram je. Kau nak aku masak dengan lipas kau makan? Tak nak. Alah Mikael, hari ni kan hari kau masak. Habis tu kalau kau tak masak, takkan kita nak makan kat luar? Okey. Cakap siapa tu? Cakap awek. Siapa? Awek. Yelah siapa? Cik Sheila. Cik Kendam Berat. Ya? Lepas ni kembangkan pakaian korang. Kita bawa satu beg je. Kita nak pergi... Cuti. Kita pergi cuti. Kita nak pergi Kampung Kembang Hati. Apa ti? Kampung Kembang Hati. Kembang hati? Setahu aku kembang semangkuk je. Tapi macam sedap je bunyi kembang-kembang. Tepi pantai kan? Nak pergi kerja ke nak pergi cuti? Kerja lah. Kalau pergi kerja takkan kena kemas-kemas beg pula. Tak, kita kena bersedia. Nanti kita kena cuci rumah kampung. Kalau kita cuci cepat, kita boleh balik cepat. Kalau tak, kita kena tidur sana. Tempat tu jauh ke? Pak Halim dia punya pemilik tu kata senang cik. Bul. Dia dekat dengan pantai kan? Aku dah lama tak terkejun tau. Ya Allah ni. Nantilah aku nak berlatih dulu. Dah lama tak terjun pantai. Bang, tanya sikit boleh bang? Ni kampung Kembang Hati. Inilah Kampung Kembang Hati. Oh, ini Kampung Kembang Hati. Kenapa saya tak jumpa papan tanda pun kat sini? Oh, dulu ada. Hari tu Pak Salim mengamuk. Dia humban benda tu. Oh, iya ke? Nama-nama Kembang Hati semua orang asal. Cari siapa ni? Kita orang cari Pak Halim. Pak Halim mana? Oi. Pak Halim Barus. Darus. Pak Halim Darus. Pak Halim Darus? Rumah Pak Halim depan tu je. Korang ni siapa? Saudara dia ke? Tak. Kita orang bukan saudara. Kita orang datang ni sebenarnya kita orang nak cuci rumah dia, kan? Rumah yang terbiar tu? Yang Berapa nama? rumah yang
Besar tu? Oh, rumah tu besar ke? Oh, saya tak tahu. Memang, yelah kot. Rumah tu lah. Kenapa dengan rumah tu? Tak ada apa-apa. Baik kamu cepat-cepat bersihkan. Boleh balik awal. Kita orang tidur sini. Tidur sini? Kenapa nak tidur sini? Sebab banyak kerja bang nak buat. Lagipun kita orang memang kena kejar masa nak kena habiskan cepat sebab ada orang nak beli rumah tu. Beli? Siapa yang berani beli rumah tu? Siapa yang berani nak beli rumah tu? Jom. Ni berani apa ni bang? Ni kira berani mati ke apa ni bang? Kenapa dengan rumah tu? Tanya je lah Pak Halim tu. Nanti kita orang tanyalah dengan Pak Lim tu bang. Terima kasih bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jom. Berani kerana benar, benar kerana berani. Yang mana benar, yang mana berani, yang mana benar-benar berani, yang mana berani benar. Selamat beramal. Aku rasa rumah tu berhantu lah. Apa kau merepek ni Syuk? Kalau tak ada hantu, kau tengok cara dia orang bercakap. Soalan banyak no. Sampai dia suruh kita balik awal lah apalah kan. Dia macam ni. Bung, kau ketua, apa-apa kau tengok dulu rumah tu. Aku tunggu kat sini. Maknanya aku sentiasa dekat belakang kau. Aku tak takut. Jadi kalau kau tengok lain macam je kan, kita belah aja. Itu je. Tak ada. Ketua ke, aku bukan ketua ke, yang penting kita datang 4 orang, kita kena pergi pun 4 orang. Pak Halim tu, dia dah bayar tau. Dia dah bayar 2 kali ganda. Walau macam mana pun, kita tetap pergi rumah tu dan kita kena cuci juga rumah tu. Okey? Syuk, kau boleh start kereta, kita boleh gerak sekarang. Korang ni kan, asal kampung je. Rumah apa ni? Rumah kosong je, rumah tak ada orang je. Mesti ada hantu. Ni pemikiran orang Malaysia. Ini lah. Dah cepat. Aku tak kisah macam mana pun gaya rumahnya. Aku tak takut. Aku pun. Ini bukan masalah takut apa. Aku pun tak takut hantu. Hantu yang tak takut aku.